Cara bina sistem website dashboard psikometrik pelajar sekolah yang lengkap dengan akses login khas untuk admin dan user. Sistem ini ada 4 menu utama: dashboard, individu, data dan profil. Di menu dashboard, pengguna boleh cari dan tapis data mengikut nama, jantina, tahun, kelas serta komponen psikometrik. Juga boleh total pelajar, pecahan lelaki dan perempuan, jumlah pelajar ikut tahun serta purata skor psikometrik. Ada 3 cat iaitu cat tunjuk taburan pelajar ikut tahun, kelas dan jantina, cat perbandingan purata skor serta cat purata nilai bagi setiap komponen psikometrik. Di menu individu ada gambar, maklumat dan skor psikometrik setiap pelajar melalui carta spider, carta bar serta jadual komponen. Pengguna juga boleh cari dan tapis pelajar ikut nama, jantina, tahun dan kelas. Di menu data, khas untuk admin boleh urus rekod pelajar termasuk mencari, menapis, menambah, mengedit dan memadam data. Sebarang perubahan akan dikemaskini secara automatik pada dashboard serta pangkalan data dalam Google Sheets. Di menu profil, admin boleh urus maklumat pengguna, manakala pelajar atau parent hanya boleh melihat maklumat profil mereka sendiri. Jom bina-bina dan susun pangkalan data pelajar guna Excel atau Google Sheets, then bina visual dan dashboard analitik guna Power BI. Then rancang struktur sistem termasuk halaman, menu, fungsi dan tahap akses pengguna. Then tulis kod untuk hubungkan sistem dengan pangkalan data serta aktifkan semua fungsi yang diperlukan. Then deploy sistem supaya boleh diakses dan digunakan oleh admin serta pelajar atau parent melalui website. Senang kan? Nak dapatkan sistem ini atau belajar cara bina, klik profile.